Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga sampai ke malam ini kita masih lagi dapat untuk bangkit bangun bersama-sama untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid kita Al-Firdaus Taman Tunku Miri ini. Jadi syabas tahniah diucapkan kepada seluruh penduduk Masjid Al-Firdaus Taman Tunku ini kerana dapat meneruskan ibadah malam qiyamul lail ataupun menghidupkan malam di masjid ini dengan solat tarawih bersama-sama dan mengimarahkan masjid ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syabas sekali lagi kepada semua, sampai ke malam ini masih lagi kita ini dikira ramai di masjid kita ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian malam ini sebelum kita melaksanakan solat tarawih dan witir. Iaitulah kita nak menyebutkan tentang doa, yakni permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ada hajat, semua orang ada permintaan, semua orang dia ada keperluan dalam kehidupan dia, diri dia tak kecuali, tak ada siapa terkecuali. Setiap orang dia ada keperluan dia tersendiri dengan Tuhan dia. Jadi dia mesti kena ada satu konsep dalam diri dia, dalam jiwa dia, iaitulah dia dengan Tuhan tu dia kena ada permintaan, yakni doa. Kena minta selalu. Sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara kena minta. Kena doa dengan Tuhan. Barulah menunjukkan, menampakkan kita ini perlu Tuhan. Kalau tidak, kita ini boleh hidup sendiri, boleh buat sendiri, boleh atur sendiri, boleh urus sendiri. Kerana semua benda yang terjadi dalam hidup kita jadi bahagia, jadi aman, jadi seronok, rumah tangga kita damai, hidup kita bahagia, kita dapat semua benda yang kita nak, kita impikan selama ini, semua telah diatur oleh Tuhan, bukan daripada diri kita. Bermakna tuan-tuan, dia dengan Tuhan tak boleh pisah. Maka sebab itu tuan-tuan, setiap hari 24 jam itu ada saat, ada masa, ada waktu dan ketika mesti seseorang itu perlu Tuhan, dia mesti minta dengan Tuhan. Selain daripada ibadah 24 jam itu, selain diisi dengan ibadah, dia ada keperluan dan hajat dengan Tuhan. Ada orang tu dia sakit, ada orang itu dia masalah rumah tangga, ada orang itu dia masalah anak menantu, ada masalah cucu-cucu dia, macam-macam masalah, masalah ekonomi, masalah dia punya bisnes dia, macam-macam kita ini. Maka perlu doa, minta dengan Tuhan. Jangan kita ini tuan-tuan, kita ini dah tak boleh atur sendiri, tak boleh buat sendiri. Bisnes kita kadang naik dan jatuh dia banyak daripada naik. Kita atur sendiri, tak ada minta dengan Tuhan. Jadi Tuhan kata, ikut kau lah, kau buat sendirilah. Pandai-pandai kau lah. Kau nak senang, kau nak kaya, kau nak lebih, kau nak duit raya banyak, pandai-pandai kau lah. Kau tak minta langsung dengan aku. Contoh, masalah rumah tangga, masalah penyakit, masalah itu, masalah ini, suka hati kau lah, kau selesai sendiri pasal kau tak minta dengan aku. Kau ingat kau boleh selesai sendiri. Maka kita ini yang namanya hamba ni tuan-tuan, mesti perlu kepada permintaan dan hajat kepada Tuhan kita yang menjadikan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berbeza kita ini minta dengan manusia. Selalu minta dengan manusia, dia bosan tengok kita. Dia fed up tengok muka kita. Tapi dengan Tuhan lain. Lagi kau minta, lagi dia suka. Lagi kau merayu, lagi Tuhan suka. Lagi engkau ni merintih-rintih, menangis-nangis, lagi Tuhan suka. Itu Tuhan dengan kita. Jadi minta, jangan tak minta.
Berlebih lagi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan yang mulia ni, bulan yang paling mustajab doa, dan di hari kita berpuasa, hari yang paling mustajab doa. Di antara 24 jam itu, dari bermula lepas sahur masuknya subuh sehinggalah sungkir, itu waktu-waktu yang paling mustajab doa. Minta dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Ni tidak kita tuan-tuan duduk tengah menunggu nak sungkir, lagi setengah jam nak sungkir, hidangan sudah dihidang di atas meja, pakat main handphone, update handphone. Yang ni masih lagi nak apa? Nak buat konten masak apa hari ni, ketuk-ketuk Ramadan, macam-macam. Okey, yang atuk-atuk nak update FB, status FB, macam-macam kita ni, lupa berdoa. Padahal itulah waktu yang paling mustajab doa. Tuhan tak tolak doa itu, ruginya dia. Lepas tu pula, lepas maghrib, waktu sekarang ini sehinggalah pagi besoknya, sahur dan masuk subuh pun mustajab doa. Waktu yang mustajab doa kita tak berdoa juga, banyak tidur, makan kerana terlalu kenyang, maka kita pun jadi ular sawah. Minta maaf tuan-tuan, contoh saja. Jadi tidur, rehat, esok nak puasa dia kata, jadi malam ni tidur banyak-banyak, tak bangun juga malam. Rugi. Kerana apa? Terlepas waktu-waktu yang mustajab doa, waktu yang paling baik berdoa. Rugi kita tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu yang mustajab doa itu ada juga keistimewaan yang lain yang mustajab doa. Yang ni tuan-tuan, ibu-ibu bagi perhatian baik-baik ibu. Ini kita nak cerita pasal orang perempuan, pasal ibu-ibu. Orang perempuan di antara orang yang Allah cipta kepada dia, Allah jadikan kepada dia istimewa dan mulia dia ni, dia ini mulut dia, doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Ibu-ibu boleh dengar baik-baik ya. Doa ibu-ibu mustajab. Pertama, doa para ibu kepada anak-anak dia mustajab. Doalah mak-mak, doa pada anak-anak, cucu-cucu, keluarga kita semua, doa yang baik-baik. Doalah, jangan tinggal doa. Pertama. Yang kedua, doa daripada seorang wanita, yakni anak yang perempuan, doa kepada mak dan ayah dia mustajab. Ibu ayah ajar, bagi tahu dengan anak-anak kita yang perempuan tu, kakak banyakkan doa pada mak, pada ayah, pada keluarga kita. Doa kakak itu doa yang makbul, doa yang mustajab. Ajar anak kita. Bukan kata anak lelaki tak mustajab. Tak. Ni nak cerita hari ni, cerita pasal perempuan. Mustajab doa. Baik. Yang ketiga, mustajab doa, doa daripada seorang wanita, yakni seorang isteri kepada suaminya. Mustajab doa. Jadi betul kalau dia doa untuk suami dia, doa yang baik-baiklah, doa yang bagus-bagus. Ada tuan guru kita, tuan syekh kita menyebutkan, dia cerita kisah bagaimana ada orang cerita pada dia, pada tuan guru ni. Seorang lelaki ni dia cerita pada tuan guru, kawan dia, isteri kepada kawan dia bagi tahu, dia cerita dia orang ni suami isteri, orang yang ada buat bisnes lah, buat bisnes sikit-sikit lah, majulah, kira bagus lah bisnesnya, menjadilah duit banyak, tapi suka berkelahi, bergaduh je, bergaduh mulut lah. Yang ni berbalah yang ni kata yang ni tak. Suami isteri masing-masing tak mengalah, berlawan cakap. Satu hari dia kata, ni isteri ni cerita, dia mengadu. Satu hari saya ni geram sangat dengan suami saya, dia kata. Jadi saya doa minta dengan Tuhan, minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya kata, ya Allah, jadikan suami aku ni fakir, jadikan laki dia tu fakir, miskin. Fakir lebih teruk daripada miskin lah.
nak jadi cerita. Ni cerita wallahu alam. Mudah-mudahan ceritanya boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Satu hari suami dia ni kena didoakan oleh isteri dia sebegini, jatuh bisnes dia, jatuh perniagaan dia, jadi susah dia, sehingga dikatakan, so bini dia cerita ni, sehingga dikatakan dalam akaun lelaki dia ada RM27 je. Pasal apa? Pasal bisa cakap bini dia tu, doa bini dia tu. Mu tak tahulah dia geram apa dengan lelaki dia tu, tak tahu kok lelaki dia minta nak tambah satu lagi ke macam mana, geram sangat pasal duit banyak kan. Lelaki duit banyak, jadi dia dengar cerita kata macam nak tambah-tambah ini, jadi geram, doa jadi fakir kat suami dia, tinggal RM27 dalam akaun. Wallahu alam betul tak betul, ini cerita, mudah-mudahan jadi manfaat. Nak cerita kata kita nak cerita pasal istimewanya mulut, bahasa, permintaan, doa daripada seorang wanita. Ibu-ibu kepada anak-anak, anaknya yang perempuan kepada ibu bapaknya dan seluruh keluarganya, dan seorang isteri kepada suaminya. Mustajab doa, doa yang baik-baik, yang bagus-bagus. Mudah-mudahan keluarga kita mendapat kebaikan, dapat manfaat, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik, itu berkenaan dengan doa. Jadi tuan-tuan, jangan merugikan, mensia-siakan Ramadan kita ini, bulan yang paling mustajab doa. Doa minta banyak-banyak. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita, minta kepadaku, aku pasti akan beri apa yang kamu nak. Cuma lambat dengan cepat, jangan paksa Tuhan. Apa Tuhan ni nak habis dah Ramadan ni, masa 30 dah, tak makbul lagi. Kau minta apa? Dalam masa sebulan minta nak Mercedes 2 biji, seorang sebiji, lelaki sebiji, bini sebiji. Jadi tunggu dulu, makbul insya-Allah. Yang penting jangan tak doa minta pada bulan Ramadan ini. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seseorang hamba itu minta kepada aku, maka aku akan menerima dan memakbulkan segala permintaannya, doa-doanya. Jadi minta dengan Allah Ta'ala. Allah ni bila hamba-hamba dia minta dengan dia, labbaika ya abdi, Tuhan sebut labbaika ya abdi, aku akan menyahut segala seruanmu, permintaanmu kepada aku. Minta kebaikan untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk diri kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, segala-galanya minta kepada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.